M. Nasir saman Grab lebih daripada RM5 juta ringgit disebabkan nama dia didakwa digunakan untuk jual kopi. Satu caption terus jadi kes mahkamah tinggi. Kes dia bermula bila Grab didakwa guna ayat kopi-kopi kegemaran M. Nasir untuk promosi kopi dekat Grab Food dan juga Grab Mart. Nama orang yang terkenal dia bukannya macam ting kosong. Nama tu bila ada teras, ada aura, ada nilai komersial, dan nama M. Nasir adalah nama legenda. Banyak lagi kes yang berlaku macam kes M. Nasir ni. Pada tahun 2015, Michael Jordan menang 89 juta USD lawan dengan Dominics, sebuah rangkaian pasaraya dekat Amerika. Sebab Dominics ni buat iklan guna nama Jordan dan juga nombor 23 untuk promosi stick lipa. Jordan bukan marah orang jual stick, tapi dia marah sebab nampak macam Jordan merestui siapa-siapa yang beli stick dekat Dominics dan tanpa kebenaran Jordan, of course. Kes kedua adalah kes berkaitan dengan Raihana. Pada tahun 2013, Raihana saman Topshop sebab jual t-shirt guna gambar dia. Topshop kata dia ada lesen gambar daripada fotografer, dan memang betul pun. Tapi mahkamah kata pembeli boleh fikir baju tu adalah official ataupun endorsed by Raihana, dan disebabkan itu Raihana dilaporkan dapat pampasan dalam 5 juta USD. Dan kes nombor 3, pada tahun 1988 Ford gunakan penyanyi yang suara lebih kurang bunyi macam Bette Midler untuk iklan kereta mereka. Mirip suara saja, benda tu pun dia saman Ford. Kes ni dilaporkan membawa kemenangan papasan kepada Bette Midler dalam range 400,000, dan dia menjadi satu kes paling besar yang menunjukkan bahawa suara pun pegang satu aset di dalam dunia hiburan dan juga jenama. Tak dinafikan bila kita tengok semua kes ni, kes M. Nasir dengan Grab pun dia ada satu substantial value yang dia boleh gunakan untuk lawan Grab. Masa Grab buat iklan tu, mungkin mereka anggap benda ni sebagai satu harmless joke, tapi jangan sampai punchline kita tu jadi read saman orang lain.